bayangkan sekejap, sebuah empire yang begitu besar, ia merentasi 3 benua. Macam mana ia boleh terjadi? Hari ini, kita nak selami kisah kerajaan Umayyah. Ini bukan sekadar cerita sejarah biasa tau. Ini kisah satu dinasti yang bukan saja lukis semula peta dunia, tapi legasinya tu masih jadi bualan dan kajian sampai sekarang. Jadi, ini persoalan utamanya kan? Macam mana satu keluarga boleh bina empayar gergasi macam ni dari Eropah sampai ke India? Tapi, apa yang buat semuanya runtuh dari dalam? Kisah dia ni ada 2 babak. Satu babak kegemilangan yang luar biasa dan satu lagi kejatuhan yang tragis. Apa rahsia mereka dan apa silap mereka? Jom kita bongkar sama-sama. Okey, untuk faham cerita ni, kita akan pecahkan kepada 5 bahagian. Mula-mula, kita tengok macam mana dinasti ni lahir. Lepas tu, kita masuk zaman keemasan, kenal dengan khalifah-khalifah yang hebat. Seterusnya, kita akan kaji apa tiang kekuatan kerajaan ni. Dan kemudian, kita akan lihat pula apa punca keretakannya, faktor-faktor kemerosotannya. Dan akhir sekali, yang paling penting, apa iktibar yang kita boleh ambil dari sejarah ni. Baiklah, jom kita mulakan. Bahagian pertama, kelahiran sebuah dinasti. Kita nak tengok macam mana semua ni bermula. Okey, asas ceritanya begini. Kerajaan Umayyah ni diasaskan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia bertahan selama lebih kurang 90 tahun dengan 14 orang khalifah. Tapi yang paling gila, yang betul-betul buat kita kagum, ialah saiz dia. Bayangkan, sebuah empire yang merentasi Asia, Afrika dan Eropah. Dan semua ni ditakbir dari satu tempat je, Damsyik. Cuba fikir logistik dan kuasa yang diperlukan masa tu. Hebat kan? Sekarang, kita masuk babak yang paling menarik, zaman keemasan. Inilah era di mana arkitek-arkitek empayar ni muncul. Mereka bukan sekadar khalifah yang berperang dan meluaskan kuasa tau, tapi mereka ni pemimpin yang betul-betul membina asas tamadun. Asas yang kesannya kita boleh rasa sampai hari ni. Semuanya bermula dengan pengasas dia sendiri, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia ni memang seorang ahli strategi yang bijak. Dia pilih Damsyik sebagai ibu kota bukan saja-saja. Ia jadi macam pusat saraf untuk seluruh empire. Dan cuba tengok inovasi dia. Dia wujudkan perkhidmatan pos, Diwan Al-Barid dan cap mohor rasmi kerajaan, Diwan Al-Khatim. Zaman sekarang mungkin nampak biasa, tapi pada masa tu, ini adalah satu sistem pentadbiran yang super canggih. Ini yang buat empire ni berfungsi. Okey, kita beralih ke tokoh besar yang seterusnya, Abdul Malik bin Marwan. Kalau Muawiyah tadi kita kata dia letak tapak, Abdul Malik ni pula yang bina bangunan empire tu. Dialah yang betul-betul bagi kerajaan Umayyah ni satu identiti yang unik, yang tersendiri. Dan reformasi yang dibuat memang power. Pertama, dia jadikan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi pentadbiran. Ini langkah bijak sebab ia satukan seluruh jentera kerajaan. Kedua, dia cetak shilling dinar Islam yang pertama. Ini bukan setakat duit tau. Ini satu pengisytiharan kemerdekaan ekonomi dari kuasa besar masa tu. Dan yang ketiga, pembinaan Kubah As-Sahra di Baitul Maqdis. Itu satu statement yang sangat jelas tentang kekuatan dan keagungan Islam pada waktu tu. Legasi tu diteruskan oleh anak dia, Al-Walid bin Abdul Malik. Zaman dia ni, Empire Umayyah sampai ke tahap paling luas, sampai ke Andalus atau Spanyol. Tapi hebatnya Al-Walid ni, dia bukan setakat jago perang. Dia juga seorang pembina yang ulung. Tengok saja Masjid Agung Damsyik, Masjid Nabawi yang dia cantikkan memang luar biasa. Dan yang paling saya kagum, dia wujudkan jabatan khas untuk jaga orang-orang yang memerlukan. Boleh kata, ini antara sistem kebajikan terawal di dunia. Dan lepas tu, muncul seorang pemimpin yang sangat berbeza. Macam satu anomali. Nama dia Umar bin Abdul Aziz. Dia perintah tak lama, cuma dalam 2 tahun lebih sikit. Tapi, impak dia sangat-sangat besar. Sampai orang bagi dia gelaran Khalifah Ar-Rashidin yang kelima. Kenapa? Apa yang dia buat lain sangat? Sebab fokus Umar ni lain. Dia lebih utamakan keadilan sosial dan pemulihan ajaran agama. Contohnya, dia mansuhkan cukai jizyah untuk orang yang baru masuk Islam. Ini satu langkah besar ke arah kesamarataan. Dia juga yang arahkan supaya hadis Nabi dikumpulkan secara rasmi buat pertama kali. Dan cara dia memerintah pun lain. Dia tubuhkan majlis penasihat dari kalangan ulama'. Okey, kita dah kenal beberapa khalifah yang hebat kan? Sekarang, jom kita zoom out sikit. Kita tengok gambaran besar.
Apa sebenarnya tiang-tiang kekuatan yang buat kerajaan Umayyah ni begitu gagah perkasa? Tiang yang pertama semestinya kestabilan politik. Bila ada ibu kota yang strategik macam Damsyik dan ada pula gubernur-gubernur yang cekap di setiap wilayah, senanglah nak kawal pemberontakan. Jadi kerajaan boleh fokus pada kerja-kerja lain macam pembangunan. Yang kedua, enjin ekonomi. Mana-mana empayar pun kalau tak ada duit takkan ke mana. Untuk Umayyah, enjin ni datang dari pengurusan Baitul Mal atau perbendaharaan negara yang sangat efisien. Hasil dari pertanian, perdagangan, semua diurus dengan baik. Duit inilah yang digunakan untuk bayar tentera, bina masjid-masjid mega dan bangunkan negara. Ketiga, hubungan dengan rakyat. Pemimpin Umayyah faham satu benda penting. Rakyat yang gembira tak akan memberontak. Jadi, mereka jaga rakyat. Mereka bina hospital, jalan raya, sediakan kebajikan. Ini bukan sekadar bagi kemudahan, tapi ia juga cara untuk beli kesetiaan dan pupuk keharmonian. Inilah yang jadi gam perekat masyarakat. Dan yang terakhir, dah tentulah kekuatan tentera.